Okey kan, Assalamualaikum kan. Kami satu Malaysia, nampak abang Melayu, ada Cina, seorang India. So kami satu Malaysia. Okay, so hari ni abang ada dekat ni atas bukit pemandangan indah ni. Abang ada jumpa tempat satu cantik tau. Dia banglo tapi tergendala. Okay, so abang tunjuk hampa kat tempat ni. Yang ni memang ada feel lah, memang best lah. Okey, jom semua anjing ni tunggu abang nak tiba. Yang ni bising sangat. Okey, jom abang tunjuk kat depan. Okey, so gang, apa boleh tengok ni, tempat ni memang selerok sikit. Tempat ni memang tempat, orang kata, memang tempat terbiar gang. Kau nampak ni? Siapa tunjukkan apa? Tu, kau nampak? Tu, cantik tu. Dia nampak apa? Dia nampak dia punya jambatan kedua. Okey tu. Lama gang. Cantik kan? Okey, so hari ni abang dah puncak. Okey, so sekarang ni abang dah jumpa dengan tuan tanah dia. So dia tak ada idea apa dia nak buat atas ni. Jadi abang cadangkan dia lah kan tak? Sebab abang tengok dia pun ada juga hobi macam abang, suka binatang. Saja buang apa bayang lah kan tak? Okey, saya abang tunjuk So tempat ni selerok lah. Sebab memang tempat ni terbiar. Okey, saya abang tunjuk gambar Okey, saya abang duduk sudut ni. So kita sama-sama bincang Siapa nampak ni? Atas ni dia macam pangking tau. Saja buang bayang. Kita bubuh meja kursi lama-lama atas ni. Okey, so kita tengok pula matahari terbenam. Memang cantik lah. Yang ni memang kata tu abang tengah bincang dengan owner dia, tengok macam mana, apa boleh buat atas ni, ataupun boleh buat naik binatang ke atas ni. Okey, so kan, ni tingkat atas tau. Dia 3 tingkat. So abang buat apa? Turun ke bawah. Okey, jom. Okey kan, so abang tunggu. Abang nak turun ke bawah. Okey, jom. Anjing ni semua betul abang. Dia abang nak buat video. Kita sampai tu kat bawah. Dia bangunan ni 3 tingkat tau. Allahu Akbar. Okey, bawah ni gelap sikit guys. Okey, so tak apa nampak sangat abang. Sebab abang pun. Okey, so yang ni tingkat yang kedua. Yang tingkat kedua. Cuma apa yang kat sini, abang ada jumpa ni. Abang ada jumpa sarang burung elang. Apa nak tengok sarang burung elang? So abang panggil dia okey. Okey. Okey, abang dapat. Abang dapat. Ha ni. Abang dapat tangkap burung elang Jinak burung elang ni. Kita kan. Abang so boleh tengok belakang abang kan. Okey, so dia nice, memang cantik. Yang tu memang dia open. Kawasan ni memang open. Saya cuba berbayang tempat ni kita letak apa? Kura ke apa kan. Okey, so abang tunjukkan apa? Bawah. Okey, dia ada lagi satu tingkat. Okey, tingkat yang bawah sekali. So, okey, yang ni tingkat bawah sekali. Okey, so bangunan ni lama. Risau juga nak turun, so kena hati-hati. Kayu pun dah reput. Okey, so okey. So kat sini, kali cadangan abang lah. Okey, so cadangan abang. Kat sini ni cantik ni. Kita buat apa kata? Buat sarang ular kat sini kan. Sini, okey, so boleh pergi main sini. Kau nampak ni. Dia dinding. Tanah angka ni dia sampai ke bawah tu. Dia sampai ke jurang bawah tu. Tu. Boleh tengok. Tu. Tu geng. Tu. Yang ni kalau cuci bagi elok-elok. Okey, so bawah ni kita buat untuk semua binatang-binatang, koleksi abang. Yang ni kira plan lah, perancangan lah kan. Okey, kira yang ni perancangan lah kan. Okay, so sini pun ada runtuh sikit, bahaya. Okey, cantik kan? Yang ni tergendala ni. Yang ni kalau abang kata nak buat, memang on dia ni. Then yang ni bawah-bawah ni, apa kata bawah-bawah ni kita beli belah kambing ke apa kan. Yang ni kambing semua, kebau semua dekat bawah ni. So boleh buka jalan bawah ni. Buka jalan bagi orang naik. So orang akan jumpa makan apa? Jumpa binatang apa semua kat sini. Lepas tu dia jalan-jalan kat sini. Macam-macam koleksi binatang lah dah kan. Angan-angan tu. Plan macam benda jadi.
Itu yang ni tingkat tu. Tingkat bawah, tingkat last kali ni. Okay, so kita naik atas balik. So kita sampai atas. So atas balik. Itu ni. Kita tengok Mr. Best ni dia ada koleksi kayu-kayu lama. Okey. Yang ni owner dia. Nampak? Semua geng-geng kutip sampah. Dua-dua ni memang suka barang buruk kan. Nampak? Yang ni India, yang tu China. Itu lah. Okey kan. Okey kan, itu saja video apa? Sajalah plan saja syok-syok Okey kan. Dekat sini Mr. Best ni dia suka bela binatang tau. Abang bela binatang yang jinak-jinak kan. Mr. Best ni bela binatang jenis duduk diam. Kenapa tengok? Okay, tepi abang ni ada seekor ayam. Weh, burak ayam. Tu. Awak jinak. Awak yang ni jinak ni. Oh tengok. Ni barang baik ni. Oh tengok. Oh ni tak lawan ni. Awak. Okey kan. Assalamualaikum.